Malam kita Devi nak Devi nak tanya apa kat semua. Aduh. Yang bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia pengurusi dan seluruh jawatan kuasa penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan sekalian di bulan Safar. Jadi kebiasaan kepada orang Arab pada zaman dahulu, bulan Safar mereka bermusafir. Safar, bermusafir tuan sekalian. Mereka keluar daripada tempat masing-masing untuk rehlah, untuk ziarah kaum keluarga, untuk berehat dan sebagainya. Bulan ni lah tuan-tuan sekalian, kita biasa Disember lah pergi ke UK tuan-tuan sekalian. Boxing Day dah, jual murah, diskaun 50-60% atau 70% tuan sekalian. Cuti sekolah pula tu tuan sekalian. Dah orang Pantai Timur mana dia nak Kuala Lumpur, balik rumah kena banjir. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, bulan ni tak kena mengenal dengan bala bencana, dengan majal sial sebagaimana mungkin difahami segelintir oleh orang-orang Melayu moyang kita pada zaman dahulu. Ini mungkin daripada kesan pengaruh daripada agama animism, agama pagan, agama percaya pada roh dan semangat. Moyang kita pagan, animism, cara Hindu zaman dulu tuan-tuan sekalian. Mereka anggap Safar ada bala bencana sial, sebab tu mandi Safar. Bukan Melaka saja, bukan, seluruh tuan-tuan sekalian, seluruh. Sebab cuma Melaka yang paling akhir, dah sebutlah Melaka dah seluruh di Terengganu, di sebelah Kuala Setiu, Batu Buruk, Batu Rakit, Kelantan, Pantai Sabah, PCB, semua zaman dulu tuan-tuan. Semua tu cerita memang ada tuan-tuan sekalian. Puja pantai, satu tempat main puja pantai tuan-tuan sekalian. Kelantan, kalau almarhum tu kata dia balik Mesir 1962. Macam mana masyarakat ni tuan-tuan? Terus boleh kebau nak justify dengan nama agama, panggil tak lupa kampung, baca doa. Lepas tu berani kepala kebau ke laut. Lepas tu pesta dia lah, kita boleh pesta pantai. Lepas tu dia pesta pantai puja pantai. Nama puja pantai. Terengganu penuh dengan bahasa-bahasa pondok-pondok sementara dibuat tokoh-tokoh kelapa tuan-tuan. Malam beribu wadak, mok yung, wai kulit, menonggo, tuan-tuan, bagih, mai puteri, rambung, tuan-tuan. Panggil tu kok dia persiap tuan-tuan. Dulu masyarakat saya dulu jangan tuan-tuan minum pelacuran ya, cuba baca kajian Profesor Dr. Mat Bakar tuan-tuan, Jabatan Sejarah UM. Oh dahsyat tuan-tuan, sampai saya masuk betul lah tuan-tuan. Kajian-kajian lah kita tengok tuan-tuan. Kalau macam di Kuala Besut tu, orang kata 4 pelacuran zaman dulu,
Kita pergi memang perangai orang pun begitu, payah pada surau, payah pada masjid. Dia benda ni belakang kan, dia keturunan tuan-tuan. Keturunan dan segala. Tak erti ihtiram orang, hormati tamu tuan-tuan sekalian. Oh, itu tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Orang dulu. Lepas tu balik ulama-ulama tuan-tuan sekalian, balik ulama-ulama daripada Timur Tengah, daripada kesat kontinen, buat kerja dakwah, ilmu, pencerahan. Alhamdulillah. Orang Melayu boleh terima ni tak betul. Ni seperti khurafat yang karut, tak betul tuan-tuan sekalian. Sebab Islam ajar. Tuan-tuan pertama, kalau puja pantai ni tuan-tuan perayuk kepala kebal ke laut, nak jamu penunggu, jamu hantu laut, nak tolak balik tuan-tuan, tak betul. Islam ajar ad-du'a wal ibadah. Doa tu ibadah, Nabi kata. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang mukmin. Kita ni senjata kita doa, tuan-tuan sekalian. Baik nak rezeki, doa rezeki. Tuan-tuan sekalian, dah. Kita makan berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Dah. Baik, nak elak bala bencana tuan-tuan dah. Jalan rasa tak selesa pelik, nak makan ke bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dah, doa. Mandi tuan-tuan sekalian, mandi tolak bala. Sekarang kat mana? Ada lagi. Bukan sebenarnya Sabah, Pulau Selatan, Pulau Matahani, pulau-pulau jauh daripada alim ulama. Hidup lagi tuan-tuan, Pulau Safar. Orang Hindu mandi sungai Ganges, tuan-tuan sekalian, tak mandi tuan-tuan sekalian. Ini itu saya kata dia ada akar daripada agama Hindu. Kita apa dah kalau kita berdosa tak mandi tuan-tuan, tak payah mandi, kita bertaubat. Mandi duduk mandi wajib ya tuan-tuan. Dah, tak kena mengena kita tubuh taubat. Tuan-tuan sekalian, mana kita bertaubat? Kita bertaubat tuan-tuan sekalian. Kita apa tuan-tuan sekalian? Kita solat taubat. Kita beristighfar tuan-tuan sekalian. Beristighfar. Nabi pun 70 kali sehari semalam. Hak maksum. Kita lepas astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim tuan-tuan sekalian. Dah. Benda pelik sikit. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita begitu tuan-tuan sekalian. Bila dekat lidah, dekat mulut tuan. Kita gitu mulut kita. Kalau tak berzikir, tak istighfar, dia tumit benda lain. Dah. Kalau kampung tak juru tu perempuan, dia sebut orang benda lain. Tak. Coket sorak habis dia sebut benda orang tuan-tuan. Sebab apa latih? Saya takut satu tuan-tuan. Akhir kalam kita. Akhir kalam takut tuan. Dia kita akan sebut apa yang biasa kat mulut kita. Waktu takut tuan-tuan. Dah. Allah takut muslimin dan muslimah. Ya Allah. Sujud tu. Semua sujud. Ya Allah. Matilah. Aku dalam. Matilah kami. Husnul khatimah. Ya Allah. Takut tuan-tuan. Dah. Tengok kawan seorang mati. Kita ada ibrah, ada iktibar atau tidak. Dah. Tengok mati kawan kita macam pelawak. Semua saya warna tuan sekalian. Pasal peramah terkejut tuan-tuan. Ramai. Macam ulama mati. Ramai tuan sekalian. Baru kita cerita. Orang kampung pun ada cerita kawan-kawan. Orang cerita tengok unit amal pun ada. Rupa ni. Orang ni derumur. Suka derumur. Infak. Ada je duit keluar untuk agama. Masjid kampung dia. Program masjid. Program jamaah Islam ni tuan sekalian. Sekolah. Dia pelih tuan sekalian. Sekali bagi 5,000. Kata dia bukan kata terlalu kaya tuan sekalian. Dah kan naik bah yang main Kuala Lumpur untuk syuting, untuk apa tuan sekalian. Untuk rehearsal tuan sekalian. Kan naik bah daripada pelih. Tapi tengok duit ada untuk agama. Rupanya macam dia macam melabur akhirat dia tuan sekalian. Dah anak tak ada, tak nikah lagi, tak mati ramai. Saya pelik tuan-tuan sebab kalau artis mati ni biasa aku lama saya dah hidup tengok tuan. Memang tak ramai. Dia tak ramai. Mana kawan-kawan pergi pun saya tengok kat luar yang dapat seokok sembang tak masuk baca Quran. Tuan-tuan dah pernah dia terkenal mati dah. Mari terkenal lah. Kalau tak sebut nama, saya tak sebut nama. Ada kat 40 orang geng rocker semayang orang tuan-tuan. Mari. Tapi tak dapat Yasin tuan-tuan sekalian. Kawan dia buat pakai jenazah masa nak suruh mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan mengucap, terselawat tuan-tuan. Dah berkawan dengan pokok gini tuan sekalian. Dah. Tapi tengok ni mati orang baik-baik mari. Orang lebay-lebay mari. Pelik tuan sekalian. Baru pecah cerita tuan-tuan. Sinar hari pun keluar apa di sebalik kehidupan dia. Orang tak tahu. Orang yang hebat lepas mati baru timbul cerita balik yang hebat tuan sekalian. Dah. Infak pun dia tak apa istimewa dia tuan sekalian. Ke sekolah-sekolah agama. Itu besar tuan-tuan sekalian. Kita gemar sekolah-sekolah agama yang lahir para hufaz, para alim ulama jelas Al-Quran. Besar pahala tuan sekalian, besar pahala tuan sekalian.
besar pahala. Kalau panggil media pun media tak siap, dia kata pergi sekolah, sekolah perhentian kena sekolah. Hak bapak pula taubat lah tuan-tuan. Tapi dia boleh fikir gitu. Jauh lah siapa ke mana, ramai soal jenazah. Kalau contoh ramai pun 1000 je cakap itu. Pernah masjid kata, rupa masjid apa, Nurul Iman tu memang awak ada tukang pelanti dia kata, dia malam mesti setempat susah. Siap kali masuk masjid, ada sama pergi masuk masjid. Dia kampung mudah, kalau ada peti buka peti rumah tu, tahu nampak stokol tu. Tu biasa kampung singgit-singgit je bawah. Ni sekarang 300 tongkol, 300 tongkol dia, 400 orang. Betul tuan-tuan, mana kita kena ambil pengajaran, mana infak ni besar, dia punya kesan untuk akhirat kita tu sekalian. Muka mati pun bersih biasa. Cuma tak comel lah kita ada gambar muka jenazah itu, tapi muka orang tu dia macam obses nak tunjuk mayat, senyum mayat muka bersih tu ada sekalian. Ini bukan daripada amalan kita. Tengok semayang awal waktu, semayang berjemaah dan sekalian. Ada kadang-kadang Allah hantar kita dengar begini sebagai satu ibrah, satu pengajaran dan sekalian. Ada orang tu agamawan, saya mati tahu tak cara ada dan sekalian. Ada. Tapi agamawan jenis lah sendiri, kau pentingkan dia sendiri. Memang tak ramai jenazah dan sekalian. Jangan tak sekalian. Seorang tu kawan saya dia terkenal dan sekalian. Anak mai tu kata pakai spektak macam tengok jenazah semua. Terus balik dia kata tak ada kan duduk baca Quran pun ya Allah tak. Anak sendiri tu. Mana tak sekalian, Allahu Akbar, takut ingat mati tuan-tuan. Kita ingat pada kematian, rajin nak main majlis ilmu, rajin nak duduk majlis macam ni. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Bahawa siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji, sehingga dia kembali. Tuan-tuan besar datang kita malaikat doakan kita, beristighfar untuk kita tuan-tuan. Kita dengar hujah-hujah macam mana tuan-tuan, yang moyang kita duk mandi, mandi laut, mandi safar tuan-tuan. Orang Hindu mandi sungai Ganges dan semua ramai. Aduh tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Mandi buang dosa, Islam tak ada konsep mandi buang dosa, tidak ada. Mandi tolak balik pun tidak ada. Sebut tadi mandi wajib, mandi sunat ada. Ada mandi sunat ada. Ayah mandi ni, mandi sunat di situ, mandi sunat apa lagi? Mandi wajib tuan-tuan tahu semualah. Dah mandi Islam. Mudah sangat kita tuan-tuan. Jadi Nabi ajar berdoa. Zaman Nabi apa berlaku bulan Safar ni tuan-tuan? Ada terselit di sana kitab-kitab sirah peristiwa pembunuhan kepada para pendakwah Islam. Yang pertama, kita rekah ini. Yang pertama peristiwa Yam Ar-Raji', hari Ar-Raji' dan sekalian. Di bulan Safar tahun 3 Hijrah. Di mana Nabi pilih 10 orang anak-anak muda pendakwah-pendakwah ni untuk berdakwah kepada kaum Adha dan Al-Qarah dan sekalian. Akhir, siapa mereka? Apa latar belakang mereka? Al-Suffah, Ahlul Qura. Mereka alim Al-Quran. Dan Nabi ambil mereka daripada madrasah tarbiyah Nabi. Tuan-tuan ingat lepas kita kuliah macam mana awal hijrah Nabi ni tuan-tuan sekalian. Nabi dalam perjalanan nak sampai tu ada masjid Nabi, Masjid Quba. Masjid Quba tuan-tuan sekalian. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, nak buat masjid tak payah mana atas niat kita. Cuma sekarang lah mana ada surat majlis, surat jabat. Kalau orang Arab tu biasa sewa bangunan, ada orang mana masjid, ada masjid atas niat kita. Sebab tu macam yang saya buat surah tahfiz tu, untuk tengok depan tu, kita nama atas kertas surah, tapi kita niat tu kita letak atas di masjid. Sebab apa? Nak biar boleh iktikaf. Gitu tuan sekalian, iktikaf tuan sekalian. Jadi Masjid Quba yang pertama tuan sekalian. Cuma kalau tuan-tuan pergi ziarah sekarang di Madinah, itu bukan asal lah, cantik sangat tuan sekalian. Masjid Quba tu proses evolusi masa yang berlangsung sama Masjid Nabi. Yang kedua dah sampai tuan sekalian, okey. Yang tahu masjid dia sampai at-ta'khir bainal ansar wal muhajirin, memperdakan ansar dan muhajirin, masjid. Macam mana berlaku tuan-tuan? Nabi beli tanah. Tuan-tuan, dapat 2 orang yatim dan Nabi bayar pampasan. Mana Nabi tunjuk kepada kita tuan-tuan dari konteks kenegaraan, kan kerajaan ambil tanah bayar untuk tujuan maslahan, maka kena bayar pampasan. Dia rakyat suka lah. Tak riba, tuan-tuan tengok. Kita daripada tanah rakyat, kalau cuba adakanlah ambil tu 150,000 150,000, jangan bayar 40,000. Kesian hamba Allah tu nak beli rumah kau rendah tak boleh. Dah. Nak beli tanah urus selama tak lepas 40,000, tanah kat mana sekarang? Mana tanah sekarang tuan-tuan?
Tak ada so kata ada selama bulan kau buat tengah hulu besuk kau. Oh, kenapa nak tahu? Nak ustaz nak beli untuk sekolah tahfiz. Lagi dia market harga tuan-tuan. Ni Melayu tuan-tuan. Bukan dia nak wakadah, lagi dia market harga. Betul. Tak pernah sabar lagi kita pun video tuan-tuan. Kita pernah beli tanah tahfiz anak tu sebelah tu. Lot 80,000 tuan-tuan. Allah. Standard selama tuan-tuan. Setiu tu padahal. Ini Kuala Melayu. Tak apalah nak beritahu. Nanti bayar. Tak bayar tuan-tuan. Lepas tu buat kotoyo. 100 halter panjang, 100 halter lebar. Mana luas juga lah. Tuan-tuan sekalian sebab dia menjadi one stop center. Okey, tuan-tuan. Bina, dinding, tembok. Tak lihat apa, tak lihat tuan sekalian. Atau mudah Google internet banyak sekali orang buat di Afrika masih lagi. Ada tengok. Kotoyo buat tuan-tuan. Buat tuan-tuan sekalian. Dari tempat masjid di sebelah Afrika tuan-tuan sekalian. Di mana tuan-tuan sekalian? Oh, mana tunjuk dalam YouTube saya tengok oh, mana dia tak apa, dia tak ada monsun, tak ada terkujur tempat kita buat tak ada lihat gitu jawab dia tuan-tuan. Jadi ada lepas tambah silang menyilang. Pertama dia topang bagi tiang tuan-tuan sekalian. Batas semuanya dia potong, lepas tu mimbar Nabi, mimbar. Batas rumah juga rumah tu dekat dua. Kapit tuan-tuan tu tempat Nabi berdiri. Untuk khutbah pada lebih tinggi kepada orang ramai tuan-tuan sekalian. Itu yang asas muslimin dan muslimat sekalian. Ada bahagian pula tuan-tuan hok belakang, ada untuk ahli sufah duduk. Ahli sufah hak sudah masa belajar dengan Nabi tuan-tuan. Mereka belajar, mereka hafal hadis, mereka hafal Al-Quran, belajar Islam daripada Nabi. Dan besar peranan mereka akhir jadi ilmuwan Islam yang dihantar berdakwah. Dihantar berdakwah tuan-tuan sekalian. Dan itulah dua hantar ke Yaman, Abu Musa Asy'ari, Mu'az bin Jabal ke Yaman Selatan. Tuan-tuan sekalian, kerja kata almarhum Tok Guru, kalau umpama hari ni mereka macam budak pondok. Budak pondok, ya, sebab mereka pondok belajar dia di sebelah masa. Tak balik rumah dah, duduk pondok tu. Tuan-tuan sekalian, sebab tahu duduk pondok kalau 4 tahun, 5 tahun, kalau betul-betul ikut silibus betul-betul boleh belajar tuan-tuan sekalian. Dalam start awal kita musalli matla'il badrin sabilal muhtadin. Tuan-tuan sekalian, Miftahul Jannah, Misbahul Munir, Iqna' Fathul Bari, bukan Fathul Bari PLTC tu. Nama kitab apa? Memang ada semua Fathul Bari tuan sekalian. Jadi kerja budak pun belajar tuan sekalian. Pondok ni tuan-tuan, bila masa rasa seronok saya nak beritahu tuan-tuan yang cerita the untold story ataupun undercover story tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Kadang-kadang ialah mereka kebanyakan nak orang miskin, anak nelayan, petani tuan sekalian. Mereka tak kerja dah. Kalau ada panggil apa? Ustaz ajak pergi sembahyang jenazah. Merompak suka tuan-tuan. Kalau tahun 80-an, awal 90-an, sapu surat RM5. Bagi pondok tu besar tuan sekalian. Zaman dulu sekarang mungkin RM20 tuan sekalian, ataupun RM10. Itulah mereka beli lauk, belikan kering, beli minyak masak tuan-tuan. Berat tak beli dah, berat orang kan. Biasa dia ambil kat rumah untuk kurang sebab sekarang satu lori mari. Berat apa tu tuan-tuan? Berat fidyah. Bulan Ramadan tu mari apa film lori mari. Tuan-tuan sekalian, fidyah tuan sekalian. Dia tu kupang dia nak dia ambil orang ambil 3 kapit. Tu tak berapa bulan ni kapit 2 kapit tuan-tuan tu. Banyak bulan tu tuan sekalian tu. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah cerita kita tuan-tuan tak lami hidup itu mereka begitu tuan sekalian. Bukan gembira dengan kematian, tapi seronok pada solat jenazah. Di samping dengan solat jenazah tuan-tuan sekalian, dia ingatkan orang manusia kepada kematian. Belajar sebelum masa. Tapi ada duduk pondok hak taklim, ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sikap kita orang Melayu. Hantar hak tak cerdik, kita hantar ke pondok. Anak-anak hak berisiko, hak dapat 4D 1E. Mungkin pasti tumbuh dah. Mungkin pondok sungai dia. Yang kedua, anak-anak terlibat dengan dadah, dengan problem di sekolah, tuan-tuan lompat pagar, risau rokok lawan cikgu, hantar ke pondok. Tak betul kita buat sekolah agama dampingan. Tak betul tuan-tuan. Saya kemana dulu? Assalamualaikum. Pada hari mana nak buat miskom? Nombor sama jaga. Ustaz Ridwan saya pondok Anu dia. Saya nak hantar anak ustaz. Kata berapa pesak? Tak ada pesak. Okey tak ada. Lepas tu dah nak kat Tafi mana tu? Tafi dia kata Tafi. Berapa juzuk? Tak tahu ustaz. Tengok. Mok tadi aku tak tahu berapa juzuk. Saya kata gini aku tak tahu. Kalau pastikan berapa juzuk, baru telefon balik. Setengah jam telefon balik.
Lepas tu okey 5 juzuk tak kata dah berbanyak juga 5 juzuk dah kan. Okey lah. Kata dulu sekolah tahfiz mana? Tak tahu Ustaz. Apa dah dari mana? Parent itu memang bersikup. Siapa berapa juzuk anak tak tahu. Sekolah mana tak tahu. Enggak tuan-tuan. Inilah sebahagian orang lagi ni perangai tuan-tuan. Nanti dia akan campur kat surama, tak tahu. Yuran tak akan bayar. Kata gilah cek mak dari Quran Sila ke anu Ustaz Mutasnid. Memang itulah. Kita kalau fakir miskin memang kita tanggung dengan yatim. Tak ada sekalian. Tapi sebab tak lain memang tak bayar, tak ada sekalian. Ni perangai orang Melayu memang dia anggap sekolah agama dia memang hak second kelas, third kelas dapi geram. Ni masalah akhir memang tuan-tuan, hak tu akhir dia banyak problem. Tuan-tuan pasal dah ilmu lahir. Semua depan dengan ustaz semua, tapi kan gitulah. Mengajar pun pakai hadidah yang pun ada tuan sekalian. Tak kita berat ada ustaz ni kuliah debar gitu. Ya Allah, tuan-tuan macam mana dia punya masyarakat dia ni tak ada ilmu. Masalah tuan-tuan sekalian, masalah muslimin dan muslimat. Dia nak rubah tuan-tuan sekalian. Anak kita hak terbaik tuan-tuan, hak dapat 5A, kita hantar tahfiz sains, hantar sekolah agama tuan-tuan sekalian. Baik, ada takut anak kita jadi ustaz, tak sudi sekolah agama jadi ustaz, dah profesional je. Ambil aliran sains, doktor, dia engineer, tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Ada lahir amanah. Pelajar-pelajar fakulti perubatan daripada Darul Quran tuan sekalian. Amanah hafal 32 juzuk. Ini kita nak ni tuan sekalian. Nanti dia jadi doktor, masa dia boleh jadi imam. Kalau duduk Mesir, pelajar di Mesir, balik siap boleh ngajar kitab. Sebab apa? Malam-malam dia cari masyarakat, dia cari Tok Alim tuan sekalian. Dulu ngajar kitab saja. Kan? Kau tengok berapa doktor Daniel Zainal Abidin, Dr. Rapina, doktor apa lagi. Ramai tuan-tuan sekalian, hak doktor boleh buka kitab ni tuan sekalian. Boleh mengajar lah. Boleh baca khutbah tuan sekalian. Tapi kalau orang kita ngaji, jangan paksa tuan-tuan. Ada satu kes, dia faham. Situ satu yang balik tuan. Budak tu memang balik belajar medik di Mesir, di Alexandria. Jadi kampung ni lipi. Orang kampung punya impress belajar Mesir ni. Itu Jumaat. Tok Imam tak ada. Dia kata, awak ni Tok Imam. Dia kata, Imam kata, tak boleh. Boleh lah awak ngaji Mesir. Tak boleh, saya ngaji perubatan. Tak apalah, awak kan boleh ngaji Mesir. Dia terpaksa. Dia pun macam mana, dia tulis atas kertas. Boleh. Kau tu buat ni. Hari Jumaat, tuan-tuan. Dapat tongkat terbelah tuan-tuan. Lepas tu lah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kau ambil tongkat tu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Dapat habis Fatihah 7 ayat turun je. Saya tak boleh. Rupa dia gaji gelak kamu. Jangan tahu orang tak boleh yang paksa. Jangan paksa tuan-tuan sekalian. Gelak dia kata. Tak apa-apa, jangan tuan-tuan sekalian. Itu dah sebab dia pidato pun benda yang kena perlu dilatih. Cakap depan ramai tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, cerita hak tadi. Banyak kan tuan-tuan ada sufah sama. Mereka ajar siapa yang tuan-tuan tengok? Abu Hurairah hafal ribuan hari Nabi. Orang tadi petikan. Dia kata mengapa? Berbeza dengan orang jangka masa Islam Sayyidina Abu Bakar ni. Abu Hurairah banyak ada hadis. Jawapan dia mudah sebab dia sebelum masa. Dia full time. Dia lapar cari Nabi. Ada maka memang Nabi pergi Abu Hurairah. Dan sufah yang lain kalau sekalian. Pasal ada tempat mereka dalam kat masjid. Kalau sekalian, yang paling muda Anas bin Malik. Berapa umur? Tuan-tuan, masa Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun sudah hijrah, Anas bin Malik umur 12 tahun. Tapi telah menghafal sebanyak 6,000 hadis Nabi. Allahu Akbar, hebat tuan-tuan. 6,000. Kita ni 40 tak lepas. Dah. Kita hafal lupa. Dah, payahnya hafal hadis tuan-tuan sekalian. Hafal lupa tuan-tuan sekalian. Dia 6,000 buah hadis umur 12 tahun. Anak kita 12 tahun, ini cerita sekolah ni tuan-tuan. Cuba cek lebih. Ada komik Naruto. Komik Naruto. Dah. Ini tengok, tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, kami hantar lah apa. Nanti saya buat camp dekat kafe. Sebelah boleh hantar lah. Nanti seminggu duduk. Tu 8 hari. Padalah Quran dia tuan sekalian. Apa kira pada duit tuan-tuan daripada duduk tengok TV kat rumah? Mari saya jaga tuan-tuan sekalian. Jagalah pagi tengok balik. Dia meningkat Quran. InsyaAllah. Quran ni apa hari. Betulkan tajwid dia, betulkan Fatihah dia, betulkan solat dia tuan-tuan, insya-Allah ada peningkatan tuan sekalian. Dah. Saya 11 bulan tu sampai 18 bulan.
Saya cari 40 orang, 40 orang duduk kat kafe kat rumah saya tu. Letak cik ustazah tu boleh 7-8 orang kan? Ajar Quran, tengok bacaan tuan sekalian. Kita masa tak ada, tuan tak ada masa beri tuan sekalian. Dah. Apa kira pada duit tuan? Di rumah habis duit juga. Sekejap beli konektor, sekejap beli coklat tuan sekalian. Baik kita hantar duduk kat tafi, cuti sekolah. Sebenarnya waktu kita buat 8 hari tuan sekalian. Ya, semayang dia cukup 40 waktu berjemaah. Biar lekat tabiat solat jemaah tuan sekalian anak kita. Dan semangat dengan betul, kena cek. Start daripada bilik semayang. Budak sekarang tak lepas tuan. Ya, tak lepas tuan-tuan dengan sekolah. Tak pernah buat kemah tengok dulu kat Sungai Congkok. Budak-budak dulu kapal kerinci pada dalam dapat Sungai Congkok tuan-tuan. Macam beraya Hindu. Dan 12, 45. Ada 45. Anak semua pakai healer. Adik-adik ambil wuduk, kita nak solat Zuhur berjemaah. Ini Pak solat jemaah. Dia ada sungai. Ustaz, air pahit tak ada. Baik. Kelakar. Dia ada sungai dah. Tak faham dah. Mana air mutlak pun tak faham. Dia ada sungai dah. Tak ada sekalian dah. Air mutlak pun tak faham tak sekalian. Dah. Otak dia mesti wuduk. Ambil aku ada. Air pahit tak sekalian. Inilah anak-anak kita pada hari ni. Tingkatan 2, tingkatan 3 tak sekalian. Allahu Akbar kabir. Kalau tanya lagi lah suruh baca tasyahud, suruh baca kunut, doa iftitah. Bahkan paling best kan suruh azan. Azan dia bertukar taking qomat tak sekalian. Allahu Akbar. Allah ngerinya tuan-tuan sekalian tengok anak-anak remaja pada hari ini. Tak bimbang kan, tak cek balik statistik Kementerian Kesihatan keluar parlimen. Berlepas 18,900 orang. 18,916 ke tuan-tuan yang mengandung umur 10 hingga 17 tahun. Ya Allah, paling ramai orang Melayu tahun 2014 tuan sekalian. Tuan-tuan rasa takutnya, ya Allah. Dah, inilah generasi muda kita, anak-anak bangsa kita, muslimin dan muslimat sekalian. Jadi Nabi tadi dah didik tarbiyah Nabi pun pilih 10 orang. Termasuk Khubayb bin Abi Zaid bin Adatinah. Nabi hantar kepada kaum Adha dan Al-Qarah sebelum buka Nabi bertasjid, bermotivasi, wisutikan semangat. Mereka bergerak. Tak sempat sampai kepada kaum Adha dan Al-Qarah, sampai Uthman. Dalam kota Saudi, Uthman, Taif, Bakat, Uthman. Mereka diserang oleh pokok kafir. Diserang 8 mati syahid. Hingga 2 orang, termasuk Zaid bin Adatinah. 2 orang dia berkah. Nikah tuan-tuan dijual kepada kafir Bani Amir di Mekah. Kafir Bani Amir di Mekah. Mengapa dia jual tuan sekalian? Rupanya mereka terlibat dalam perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Allah gelar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. Tuan-tuan, Islam benar ya. Atau perlu baca Quran, baca surah Ali Imran atau surah Al-Badar, nama lain dia. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 mati dibunuh kalian juga, termasuk ketua Bani Amir. Orang Arab ni buat dendam tuan-tuan. Dia boleh beli dengan harga mahal. Beli dengan harga mahal tuan-tuan, nak dibunuh. Orang Arab luar biasa buat dendam. Saya misi Syria, baru minggu lepas tadi, misi bantuan Syria dari sepadan Jordan tuan sekalian. Tengok, kami selamat daripada baling batu. Kita tak masuk kemah Za'tan. Za'tan ni 1 juta lebih pengungsi pun, refugees tuan sekalian. Kami pergi ke Darwina camp. Sebab apa tuan-tuan? Ni kemah betul ni, kemah dah tak ada bantuan. Oh, kami sampai beratus seronok mereka tuan sekalian dapat bantuan, blanket, makanan, sekotok suatu tu. Kalau sejuk dah, tak tahu sempat kedap sebulan sejuk. Sekotok dia orang Arab, dia makan sekejap ya. Dia makan kuat, sisi dia besar tuan-tuan. Tuan-tuan, tapi yang kita bagi jajan berduduk beratus, lepas tu nasyid ramai, hiburkan mereka. Kita pun buat selebriti macam kemudian UNIC, Fadliya, Afin Syauqi, tuan-tuan sekalian, banyak Raja Lawak tuan sekalian. Tapi yang paling bagus juga, sebab tu kita tak boleh underestimate dia orang tuan-tuan. Macam Aziz M. Osman, aku suruh pergi masjid. Masjid sejuk pergi masjid, bukan jumpa pergi masjid. Tukar kita dia, macam ustaz kan jumpa pergi. Jadi kita kan manusia semua ada potensi untuk berubah tuan-tuan. Bagus tuan-tuan, mana fikir apa sumbangan bagi negeri pada agama. Dah. Kalau tengok pada stage, pada lawak tak pernah sabar. Tapi bagus fikrah tuan-tuan. Bagus tuan-tuan sekalian. Fikir nak bantu, nak raise fund, nak cari mereka tengok sendiri.
Yang tahun lepas pergi tuan-tuan yang bertemu sesaji, sampai borak saji. Tim tahun lepas masuk tuan kena balik batu. Oleh batu. Sebab orang Syria ni, dia ingat kita Cina. Kalau kita mata sepik tuan-tuan, buka kita mata, mainkan kita Malaysia mata sepik. Sebahagian tak semua balik batu, dia kita Cina. Mereka anti pada Soviet, Rusia ni Cina sebab Soviet Cina tolong Bashar. Tolong Bashar tuan sekalian. Dah ini lagi complicated. Tadi tuan-tuan, Parlimen Britain mengundi untuk serang Syria atas nama memerangi pengganas. Dah jadi macam perang salib tuan sekalian. Ada Isa ni tuan-tuan ni. Tak saya macam mana program di Jerman akhir bulan ni tuan sekalian. Kali berlaku perang besar tak selamat kita tuan sekalian. Rusia dah masuk, Perancis dah masuk, Britain dah masuk, Amerika dah masuk. Lepas Turki pula berdeh pula. Pesawat Rusia tuan sekalian. Turki dia boleh tahan. Turki tahan. Negara umat Islam paling berani Turki lah. Selamba dia boleh hantar armada dia boleh ambil dekat sebelah Indonesia dalam Andaman. Jadi selamba Turki ni. Masa peristiwa Marmara pun dia warning 48 jam. Mu tak lepas 600 orang ni, NGO, ada NGO yang 9 orang mati dia berdeh oleh komando Israel. Dan tak lepas 600 orang ni, Israel akan berdeh, akan tembok Israel. Jangan Amerika telefon kepada Benjamin Netanyahu suruh lepas 600 orang lebih termasuk berapa orang? 6 orang warga Malaysia dah, 6 orang tuan sekalian daripada Muslim Care, Yayasan Amal tuan sekalian nak beritahu. Turki gagah juga tentera dia tuan-tuan. Dan memang sejarah orang dan sejarah dunia 1/3 dunia dalam kawalan mereka, iaitu Khilafah Uthmaniyah. Jadi cucu cicit ni dia ada satu kebanggaan, ada pride sejarah moyang mereka. Kita tak berani tuan-tuan. Jet Singapura melintas paruh Johor tak boleh tembak tuan-tuan. Berani cari mam. Kata Amal sebut cari mam. Dah. Jet Singapura tuan-tuan masuk. Bukan sekali dua, puluh kali. Kawasan dia pilot TDM tak berani. Jangan tuan-tuan. Dah jadi apa-apa. Dia ada masa tu, berapa masa dia akan boleh dapat kita sekejap ya tuan-tuan sekalian. Dia Singapura tu sendiri tuan-tuan sekalian. Dengan sistem jalan raya ni, dia ancam betul-betul untuk perang sebenarnya. Nasihat dia Israel. Mana jalan kita boleh landing, landing kapal terbang atas highway dia tuan sekalian. Highway kita boleh landing kita kapal terbang, wallahu a'lam lah tuan-tuan. Cuba tak bayang dia boleh landing kita kat Karak, boleh landing tak tuan sekalian. Kapal terbang. Lepas tu bawah tempat macam bunker, macam tempatnya dia boleh letak kapal terbang, orang boleh masuk kan. Itu Singapura tuan sekalian. Tapi tuan-tuan sekalian, Indonesia pun tak boleh tembok juga. Singapura pernah beberapa kali masuk dalam tak boleh tembok. Saya baca kritikan rakyat kepada Parlimen Abri mereka, mana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tak boleh tembok tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu Turki jangan main, dia berdek jatuh tuan sekalian. Lepas tu dan dah dekat anda baba dia tembok penuh. Bergerak ke mana tuan-tuan? Ke Antakya, sepadan Turki kan, Syria. Jangan main muslimin dan muslimat. Dah. Saya bimbang kita biasa buat rally work di kawasan ni. Kami ada 5 buah sekolah di Raihaniyah tuan sekalian. Tapi ni contoh sebanyak bagus. Mama perang besar ni, Malhamah Kubra dia tuan sekalian, kami sebut dia sana. Macam dekat dengan kita tuan sekalian. Sebab nak Turki pula Muslim. Dari sana support dia negara umat Islam. Katanya senjata Saudi dah masuk melalui Turki tuan sekalian. Nampak Raja Salman ni nampak ada sedikit keberanian. Raja Salman, wallahu a'lam tuan sekalian. Ada sebab cakap jangan bermain dengan emosi. Sebab Qardawi dah keluar fatwa dah wajib sokong Turki. Tuan sekalian. Jadi nampaknya tak habis lah masa terkini tak habis tuan sekalian. Tengok Paris bombing, Perancis pun serang Syria. Pecah kepala, mati budak-budak semua kanak-kanak. Sama ke World Trade Center. Dah, sedangkan 4,000 Yahudi staff di World Trade Center selamat sebab mereka cuti. 4,000 orang cuti. Orang yang mati. Lepas tu Afghanistan kena serang. Tak ada pasal-pasal tuan-tuan. Ini berlaku pula lepas Paris bombing, Syria pula tuan-tuan. Tuan-tuan, hak Nabi sebut hari zaman tu perang besar di Syam dah berlaku zaman kita. Tak percaya macam mana ni haji Nabi tuan sekalian. Kita pun kata, ya Allah tuan-tuan sekalian, berlaku sama kita tuan sekalian. Kita dapat tengok sama kita muslimin dan muslimat. Tapi dia kesan kalau perang di sebelah tu, dunia pun tak selamat. Kita travel, kapal terbang sebagainya tuan sekalian. Ada benda banyak lah jadi bombing ni. Takut kat muslimin dan muslimat. Saya travel sama
Susah tuan-tuan sekalian. Hari ada bombing memang problem. Pernah hari Bali bombing, saya kat Fukuoka Airport 5 jam kena. Muka aku macam peganah tuan-tuan. Aduh, 5 jam. Tengok tu suka ke kena soal siasat? Tak suka. Tak suka tak 5 jam ni. Kita 5 jam lah macam 5-6 hari rasa. Allah tuan-tuan, tension sungguh rasa. Tapi kena sabarlah. Lepas tu baru saya belajar. Kita driver jangan pakai macam ustaz. Kena pakai macam rockers. Tu betul tak bilang. Sungguh. Lepas tu saya belajar. Saya kena tu tahun 2001 Bali bombing. Saya hadir di Fukuoka Airport 5 jam. Saya pun lepas tu memang saya beli 2 line baju launa tu. Baju launa Jepun kan. Beli adik saya suruh saya beli seluar bandar kat Greenwood. Bandar bandar. Pakai masuk high cut. Harga tak apa. Pakai kelab high cut. Macam rocker tuan-tuan. Untuk keluar negara saja. Kalau untuk di Heathrow Airport problem. Di Frankfurt Jerman problem tuan sekalian. Problem tuan sekalian. Ni beritahu kau senang. Ada masa kau belajar medik. Baru lepas Paris bombing, dia belajar medik di Prague ni check private check. Atas tu dia kena ludah. Tu ludah. Allah tuan-tuan bayangkanlah. Tapi ada baik lah. Jangan buat kerja begitu. Selamatkan dia. Kena ludah di tempat awam. Orang benci pada Islam. Sebab dia gambarkan orang Islam yang buat. Tak siapa yang buat tuan-tuan sekalian. Lepas bom ada pasport Syria pula. Elok pasport tuan-tuan sekalian. Nampak sangat menipu terdarat apa panggil tuan-tuan. Tapi nasib kita ada zaman. Tuan-tuan tak ada kata demonstrasi bantah besar-besar membantah Perancis. Tak ada muslimin dan muslimat. Dan orang bersimpati dengan darah tumpah di Paris. Tapi orang tak bersimpati dengan darah tumpah di Syria. Tuan-tuan sekalian. Dan untuk maklumat tuan-tuan macam dia berada Syria ni, dia tak sama dengan Gaza. Tak sama. Untuk maklumat tuan-tuan. Betul kata Syekh Dr. Ali Sabuni. Kamu tengok Syria dengan Gaza 10 kali lebih teruk. Sebab orang di Gaza ni tuan-tuan pergilah. Dia padat penduduk. Start daripada immigration dia tuan-tuan sampai orang senyum je dan ihtiram dulu kemudian tamu. Malaysia dia suka Malaysia ni. Sebab memang tak pelik pun kalau tuan-tuan statistik yang UNSCR, PBB. Kita Malaysia penyumbang nombor 2 dunia kepada Gaza selepas daripada Turki. Tak terkejut. Tak pelik nama Arab tak bantu. Ada mungkin bantuan NGO tu tak bantu. Tapi Malaysia nampak obvious lah bantuan tu. Dia mudah je kalau kita pergi tengok masjid. Okey ni. Dia letak macam batu kan. Okey ni. NGO apa dia letak. Dia kita tahu pada Turki banyak. Pada Malaysia banyak kan masjid, kilang-kilang roti. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka senyum sama. Kalau kita masuk hospital pun dia tak cuma budak-budak tuan sekalian, boleh baca Quran, dia lihat tuan sekalian. Sebab bagi mereka dah anggap mereka ni berjuang untuk bebaskan tanah Israel, tanah Palestin, bebaskan Masjid Al-Aqsa. Tapi Syria jangan. Sebab apa? Dia macam tuan-tuan, orang middle class, duduk apartmen, duduk rumah elok-elok. Tuan memang Syria ni zaman amal saya pergi masuk seronok pergi tuan-tuan. Harga makanan dia murah tuan-tuan sekalian. Dia bawa dia import China, Jepun, macam kita lah pakai Vios, pakai apa, pakai Camry tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Perang daripada duduk apartmen, duduk dalam kemah. Memang dia di muka depres. Jangan silap sikit kata Melayu. Bergaduh tuan-tuan. Silap sikit bergaduh Allah tuan-tuan sekalian. Kalau tadi marah tu kita ambil gambar dia marah tuan-tuan, ambil gambar. Pasal apa ambil gambar? Dia tunjuk kat orang aku susah. Tak boleh. Muka beza dengan orang hafal Quran dia hati dia bahagia. Budak Gaza ni hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah hati dia. Kata macam mana perang, belajar macam hasbunallah wa ni'mal wakil. Tangan putus. Dia kata tangan aku dekat syurga dah, tapi aku dekat sini lagi. Allahu Akbar. Syria tak begitu. Syria memang nampak murung, nampak depres kata sekalian. Sebab dia tak tahu bila siapa. Bila dia dekat situ, tuan-tuan masuk kemah kosong. Kosong tuan. Lepas kita bagi jajan tu, berubuk kotak pula. Kotak tu berubuk. Saya kata apa hal? Berubuk kotak selimut kita beri dah. Takut sejuk. Dah tak sekalian. Rupa dia kata Afri Syauqi, dia tinggal kira lepas rupa sejuk dia pergi tu. Dia orang rempuh kotak tu. Rempuh kotak. Makan kotak tuan-tuan. Ya Allah. Termasuk makan kucing dan tikus. Dan kucing dan tikus pun takut pergi kat kemah pelarian tuan sekalian. Takut. Kena kenuri ya tuan sekalian. Sampai macam tu kemudian orang saya 3 juta tuan-tuan. 3 juta dan tak tahulah tuan-tuan dah masuk 300,000 lebih angka kematian tuan-tuan sekalian. Daesh ni satu hal lah. Daesh ISIL ni tuan sekalian, bunuh orang Islam juga. Dia macam camouflage yang menghadap serangan orang kepada umat Islam di Syria tuan sekalian. Allahu Akbar. Jadi tuan sekalian,
Saya balik cerita tadi, sampai ada Uthman kena serang. Lepas tu 2 orang dia jual pada kafir Mekah. Lepas tu kena lock up, kena penjara. Dia ada ke lock up? Ada penjara? Ada. Tuan-tuan surah Yusuf, surah Yusuf kisah Nabi Yusuf AS kena penjara di Mesir, kena penjara. Dah Rasul Nabi Yusuf AS tentang fitnah wanita. Dah kalau zaman Nabi waktu kisah penjara. Kalau ulama kita sepanjang zaman, Imam Mazhab kisah penjara lah tuan-tuan. Imam Ahmad Ibn Hanbal tahu, bukan sekadar penjara. Lawan dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dia lawan dengan apa? Sebab fahaman Mu'tazilah. Bahkan kerajaan Khalifah Al-Ma'mun mendukung fahaman Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran ini makhluk. Yang mana berkata dah, Al-Quran kalamullah. Al-Quran yang Allah kata inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya, yang memelihara. Ini kata Allah. Tadi tuan-tuan sekalian, ada harga dia, cuba penjara. Kena cemeti, kena rotan, bukan atas belakang, atas muka. Pensan tuan-tuan. Saya boleh bayang sebab tengok YouTube, kawan-kawan border penjara, ada orang yang ambil gambar, ambil pakai ni. Dia sebab dia. Oh, jangan kan ada pegawai perubatan. Mak sekali hinggap tak dekat Kongo tu, tak tahu kan daging macam mana jadi. Dia pun close up gambar tu, bergetar punggung. Sakit tuan-tuan, bergetar pun. Allah pun ni kira homo. Dah sakit tuan-tuan. Dan Islam watan tak macam tu. Tapi orang sivil kita begitu. Dah, kawan saya dia salah seorang juratan. Saya terlibat dengan Umapin. Tak sebut nama, sebut tak kenal. Dia kata dia kerja, dia kena pergi satu kerja untuk penjara. Dia bukan penjara tak silap. Kerja, tapi popoh tu besar tuan-tuan. Tangan nalar ke dan Allahu Akbar. Kan? Dahsyat. Banyak kena atas muka. Pensan Imam Ahmad. Mana penjara ni biasa. Kita belajar ada. Baca surah Al-Salatin, jangan berhitung. Silakan tulis. Ada. Sebab tu Melaka ada Temenggung. Temenggung macam ketua polis. Lepas tu lokap yang dipanggil apa? Rumah pasung. Rumah pasung. Sebab tu undang-undang ada takzir, hudud, kisah hak takzir tu masuk penjara tak silap. Ada Melaka rumah pasung. Baru beriti tukar police station tak silap. Jadi kalau nak diambil, nak dipancung mereka, dibunuh mereka, dibawa keluar daripada Mekah. Rupanya tuan-tuan, orang Mekah ni tak tumpahkan darah di tanah haram. Tak. Ni secara nazirah tu. Mereka bawa ke Tana'im. Tana'im tu tanah haram lah, tempat kita Mekah tu. Kata pergi Mekah, Faizal apa panggil Tana'im. Naik bank ramai-ramai, tak ingatlah bayar. Dah Asyarah Riyah ke berapa ikut dia, berkata ada musim. Harga ni Arab tak ada. Dia tak letak rate tuan-tuan, bukan datang musim. Big time mahal lah. Tuan-tuan sekalian, dah Arab. Tanah air dan orang bilang haram jadah. Ada juga. haram tu bukan jadah tu airport tuan bilang. Jangan terkejut pula haram jadah ni. Dia rupanya tu hak mereka sapu. Jadi bawa ke tanah air. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Islam ni, hanya berapa kes saja berlaku tumpah darah di tanah haram. Kalau zaman kita 20 November 1979. Tapi tuan-tuan pun sejauh cuba nak tutup sebab tak seronok cerita ni tuan-tuan. Masjidil Haram kita pernah berlaku pertumpahan darah zaman kita. Saya kerja 2. Geng-geng di kampung. Sebab jiran depan ni pun ada keluarga memang duduk Mekah. Inilah Mekah Mekah dengan tu Syekh Datuk Abdul Halim. Abdul Halim tu jiran saya di kampung, dia besuk letih. Keluarga dia masih bahkan duduk kat Mekah. Tanda sekalian, geng-geng di kampung Masjidil Haram ni. Siap-siap penentang kerajaan Saudi masuk dengan senjata. Tuan-tuan sekalian, macam mana senjata tak tandu jenazah. Sebab tu tuan-tuan kan masuk Masjidil Haram, dia cek kan, tengok cek satu-satu tu mata muka badak boleh lagi tengok. Sebab tak soplek. Orang kau bilang ustaz kau kan masuk masjid teruk sangat. Ni apa ni pemeriksaan. Kata memang sebab berlaku masjid dah ada kena tawan masuk senjata. Jenazah lalu kan syurga tu buka dia pegang kan. Dia pegang Allah jalan. Sebab pernah berlaku musuh jatuh Kalashnikov AK-47 apa M16 masuk tu bertepuk pokok mati berapa 225 orang 20 November 79 tuan sekalian. 14 hari Masjidil Haram kita kena tawan. Jadi setiap pintu bersenjata tak boleh masuk, tak boleh keluar. Saudi nak ambil macam mana?
kena ambil khidmat Pakistan. Oh, makna Pakistan ni ada jasa kepada dunia Islam. Zaman tu Jenderal Ziaul Haq, pemerintah yang memang pro Islam. Zaman ni melaksana hukum syariah di Pakistan. Dan Pakistan memang orang kasar, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah dunia ni, di mana-mana orang Pakistan, dia macam orang Cina. Tuan-tuan, orang Pakistan kampung kita mula jual kapet rumah ke rumah, dan ni kedai furniture, kedai perabot bawah. Tak pasal nak Pakistan. Memang otak menega, otak dia terpatut jaga agama. Masjid-masjid, pergilah masjid Pakistan di mana-mana. Dan pusat Islam Kowloon di mana tu, di Hong Kong dia jaga. Pergi Korea dia jaga. Jepun dia juga. Pergi Eropah yang ceritalah, ada Pakistan. Berani pula tu, tuan-tuan. Pakistan kita naik bah dia bukan 40 orang, 70 orang. 70 orang buat gantung. Atas lagi ada Kashmir pun sama kurangnya. Jadi kita tekan lelaki nak berhenti. Dia buat tengok gitu. Kalau kita lelaki, dia tak berhenti, dia perlahan gambar. Tuan-tuan tahu, kena terjun dengan sistematik. Salah langkah, berguling. Kalau khawatir muslimat baru dia berhenti. Ni Pakistan, tuan-tuan. Dia buat roti, tuan-tuan. Bukan ada letak elok pinggan atas kita, atas meja. Tak nasi mencampur atas meja ya. Dia kasar. Perempuan muka cantik macam Karina Kapoor, tapi kasar, tuan-tuan. Muka comel tapi fail. Dia balik roti, zoom balik. Kalau dia sambut, tuan-tuan. Itu Pakistan. Jadi komando mereka masuk ke bawah masjid, ada saluran air tu. Air zam-zam kita, air zam-zam. Mereka masuk ke air tu, tuan-tuan. Tembok. Bertempur, mati lah tu 25 orang. Lepas tu hak mana Sagi Baki pembuat tadi dibicarakan di Mahkamah Syariah Saudi, dan mereka kena burah ni apa maksud burah? Keluar memerangi kerajaan Islam yang adil. Kena pancung, kena penggal kepala. Ini sejarah. Kalau zaman dulu, zaman Umar bin Zubair, anak sepupu Nabi SAW, cucu Sayyidina Abu Bakar. Anak pada Umar bin Zubair, anak pada Asma bin Abu Bakar. Zaman dia tu dengan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Ini sejarah zaman dulu. Banjir darah di Masjid Haram. Zaman tu zaman kita je lah. Orang tak kira tu keren tu lah, tu 2 kilo lah, kata perang tak silap. Jadi kafir pun dibawa ke tanah air, mereka kena pancung. Sebelum pancung, Abu Sufyan buat offer, buat tawaran. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah tanya Zaid, mau atau tidak tempat kamu ini kami gantikan dengan Muhammad. Kami pancung, kami penggalih Muhammad dan kami balik ke Madinah dengan keluarga kamu. Jawab Zaid, pemuda yang beriman, demi Allah, aku tidak mahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sekarang berada di tempat yang tertusuk dengan 9 duri sekalipun. Dan aku balik bersama keluarga aku. Jawab Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat manusia ramai yang menyintai sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menyintai Muhammad. Tuan-tuan, ini testimoni perakuan daripada Abu Sufyan betapa sayang kasih sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini peristiwa yang orang syahid 10 orang. Nabi dapat maklumat, Nabi sedih. Ya, sebab ni pemuda yang ditarbiah Nabi. Kata Dr. Hussein Haikal dalam kitab Hayatul Muhammad, Nabi sangat menjaga, sangat fokus anak-anak muda. Nabi sangat fokus, Nabi sayang pada anak-anak muda, tuan-tuan sekalian. Sayang pada anak-anak muda, tuan-tuan sekalian. Dan kita kena ada sifat ni. Nabi ni tuan-tuan sayang pada anak muda, dengan keluarga, dengan cucu, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang banyak benda kita kena lihat pada kehidupan Nabi untuk aplikasi dalam kehidupan kita. Dengan cucu, tuan-tuan sekalian, Nabi cium, Nabi peluk, Nabi dukung cucu, tuan sekalian. Kita kena begitulah, tuan-tuan sekalian. Kena peluk, kena cium. Nabi pernah khutbah tentang berapi. Khutbah Nabi semangat, merah mata, merah muka, baca mustika hadis. Tiba-tiba senyap Nabi. Sahabat dia, Nabi turun wahyu, turun Al-Quran. Senyap. Lepas Nabi turun Nabi mimbar, Nabi pergi belakang, Nabi angkat cucu dia 2 orang, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jatuh lari. Sapu, lepas balik, tuan sekalian. Ayuh, Nabi naik mimbar balik. Ini Nabi, tuan-tuan. Kalau zaman kita tobat repot jabat agama, tuan sekalian. Bahasa Tok Imam macam dia seorang ada cucu. Dah, ini Nabi kita, tuan-tuan. Nabi sangat jaga anak muda. Dan apa Nabi buat? Angkat tangan berdoa, baca qunut nazilah. Saya sebut tuan-tuan beginilah, tuan-tuan cerdik, Google je qunut nazilah, faham boleh.
tekan kun ajilah zrr keluar. Hafal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Tata baca muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tengok ni akan berlaku Malhamah Kubra ni, perang besar ni tuan-tuan di Syam ni. Melibatkan habis negara-negara Eropah sama sekali, tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula ada orang yang rasa tak boleh, dia kena get involved. Itu main pada Shishem buat ni. Kau punya Shishem mari nak tepung Rusia tuan ni. Panjang pula cerita tuan-tuan. Panjang pula cerita ni, panjang sedang macam tak boleh habis tahun dua ni tuan-tuan sekalian. Macam panjang pula cerita. Jadi kita doa muslimin dan muslimat. Allahu Akbar. Jadi sekadar itulah kita nak sambung satu lagi. Biar ma'unah tak sempat kita sambung pada kuliah, pada bulan hadapan. Bir ma'unah dia bulan ni juga tuan sekalian. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kalau kita beri wakaf pada apa Ma'had Irsyad depan ni, saya lepas ni bagi Kuantan, kita buat buku wakaf sikit. Satu buku RM5, kalau tuan-tuan letak atas jalan RM10, dia niat wakaf 2 buku kalau RM50, 10 buku itu kepada Irsyad Sekolah Berustaz Tirmizi. Tuan-tuan, saya pergi tempat dia pada program pada malam ini, forum dengan Hijab Sekolah Medicine. Sambil tu kita serah buku wakaf kita, insyaAllah. Allah Akim solat.